Tak semua eye bag ni adalah sama. Kadang-kadang ada pasien yang datang and then dia cakap dia nak buat rawatan eye bag. Tapi sebenarnya bila kita tengok, dia more kepada dark circle ataupun lebih kepada fat yang dah menonjol keluar ataupun lebih juga kepada kulit yang kendur. Kita akan merawat punca terlebih dahulu sebelum kita decide nak buat rawatan yang mana. Contohnya kalau eye bag tu disebabkan oleh kulit yang longgar pada kawasan bawah mata, biasanya saya akan sarankan ataupun di Renora Clinic kita ada non-surgical treatment. Maksudnya kat sini adalah kita galakkan membuat rawatan non-surgical yang non-invasive seperti Fotona Eyelids, HIFU Eye Bag dan juga yang terbaru kita ada Virtue RF yang boleh membantu untuk merangsang kolagen dan mengetatkan kawasan kulit yang longgar di bawah mata. Tak semua mesin boleh dibuat di kawasan bawah mata kerana ia adalah kawasan yang nipis dan kaya. Sebenarnya eye bag anda disebabkan oleh fat yang dah menonjol dekat kawasan bawah mata. Yang paling sesuai adalah kalau you all buat rawatan surgery ataupun fat removal ataupun kita panggil blepharoplasty. Itu adalah jawapan ataupun rawatan yang lebih sesuai untuk anda yang ada eye bag disebabkan masalah ini. Sekiranya rawatan laser ni mungkin boleh membantu tetapi tak sepenuhnya lah sekiranya eye bag anda ni disebabkan oleh fat yang menonjol keluar.